Wadap gang. Wadak-wadak ni lapar. Semalam kita orang dah pergi beli barang-barang nak pergi buat BBQ family day. Nak beli bahan untuk BBQ. Kita beli ayam, kambing, itik semualah kan. Nak bakar-bakar. Sekarang ni Kisahnya dah beli terlebih kambing. Lem Kita tu kambing. ingat. Lem tu kambing kan. Lem tahulah kambing. Kita ingat maten tu kerbau. Kerbau ke apa. Cakap dengan adik dah semalam. Cek maten tu apa binatangnya. Aku ni tak gerti maten ke button ke kan. Itulah. Sekali pagi tadi gerak hati tengok TikTok. Maten tu apa? Rupanya kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Spesies kambing juga rupanya. Korang tahu ke tidak tahu. Jadi siapa-siapa yang tengok video YouTube ni, so mata tu kambing biri-biri. Lagi tu pasal maten dengan Betul kambing. ke? Bagi Ya, dia maten tu kambing biri-biri. Dia Ya. sama spesies lah. Kambing biri bulu dia lebat lah sikit. Hmm. Mutton shoulder. Ibu tengok aku cakap mutton kambing. So semalam habis berapa ratus semua beli kambing. Masalahnya kita orang semua makan kambing. Yang tak makan kambing Henry. Dengan Daus. Henry dengan Abang Ipar. Abang Ipar tak tu makan. anak menantu. Dia tak makan kambing. Jadi hari ni operasi nak cari lembu. daging lembu. Stick. Senang cerita bahasa masalah stiker. So ni actually a day before sebelum kita orang pergi bercuti, family day. A day before ni kita nak pergi cari-cari barang sikit. Adim nak pergi gunting rambut. Rambut aku ni dah macam hutan. Lebat dia macam hutan. Amalia tudung kau Saya dekat nak pergi kereta lah. Kereta belakang. gunting rambut, Kau okey? tinggal tudung kau kat belakang. Nantikan. Bye. So guys, sekarang kita dah sampai dekat tempat makan. Lapar mencari daripada tadi tak jumpa. So ni, sekejap, I tunjuk you guys. Mana? Ni, teman makan. Okay. So, sekarang kita nak masuk. Kita tengok apa yang ada dekat dalam. Apa gila bagi? Ada paru. Yummy. So adik dengan ibu dah ambil dah makanan. Ada ikan keli, paru. Ini favourite. Apa ni? Toge dengan daun kucai. Ni pun favourite. Ni semua favourite ni. Ni ibu punya. Jahanam Diet. Apa? Jahanam Diet. Oh, Kan jenahak kari bayar. Tarung, Betul. paru, sambal belacan. Yang penting ada telur masin. Ya, memang. Lama kat tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Rasa telur masin dia masin ke tak? Jauh tu dia nak sampai jauh Telur masin. Kita nikmat. Ini laju-laju ke tak? Sangat laut lah. Kita sekarang jemput makan guys. Rasa kari dia berdebar ni makan kari. Tidak. Sedapnya. Apa lagi tu? Ambil sambal belacan dia. Ambil. Rasa. Nak. Kau belacan apa? Sambal belacan saya. Kari sambal belacan telur masin. Sama belacan. Ingin nak makan. Ibu ni dia tak boleh, kadang dia tak boleh makan sambal belacan tau guys. Sebab nanti dia gatal-gatal. Gatal, hidung gatal. Telinga gatal. Dah pedas ni. Sambal belacan dia tumpah. Dia punya motor bila makan ada teman rasa itu jadi kenangan. Wah tu dia. Bila makan ada teman rasa itu jadi kenangan. Wah gitu. Sambal belacan ni sedap.
Nak ambil lagi tak? Boleh. Tapi pedas nak mampus. Mana sayur ibu ni? Ambil pula kari. Banjir. Dan jenang mak. Kalau berapa ringgit? Baru goreng. Harga pun sedap. Rangup. Paling penting sama belajar dia win. Tak nak ambil sambal belacan. Kang abang kakak dia cah buat apa pula? Ibu suka masak kari, ikan mayong. Oh, sedap gila. Lagi satu, ibu suka kalau makan kat restoran cari asam pedas. Memang tak boleh tolak kalau nampak. Dulu. Sedap baju kan? Oh tak. Bila makan ada teman, kata itu jadi kenal. Habis dah licin lah. Cuba tunjuk tangan. Licin. Kita orang kalau berdua makan Jahanam. Penjenahan dia biasa je, tapi kuah kari dia sedap. Kari dia sumpah sedap. Ni overall semua adik suka, memang sedap. Cuma dia punya paru je dia Baru macam terlalu garing. garing sangat. Sampai tak rasa paru. Jenahan ni tak rasa jenahan sangat. Ke tak fresh ke tak tahu. Tapi kari ni memang sedap je. Dia still recommended lah kita datang. Tapi jangan ambil ikan dia, ambil kuah dia. Belajar dia win. Awak belajar ke? Oh weh, tak mampu lah nak habiskan. Dia sedap, pedas, asam semua cukup. Lepas ni kita orang takkan makan lagi. Dah tak Hari nak ni, makan. hari ni. ni dah. Kan tak makan nasi. Tak makan nasi. Ha. Tapi dia nak makan benda lain. Cari kuih pula. Tengok. Leko ke? Hari-hari Dengan kuih ibu leko. memang macam ni kan. Dengan ibu, lepas dah makan, dia kata dia tak nak makan kan. Lepas tu nanti dia kata, oh ada kuih lah, ada tu lah. Kau tengok ni. Dah iPhone tak bawa untuk korang kan. Lepas tu dia kata, Bila makan ada teman, rasa itu jadi kenangan. korang tunggu dah, sekejap lagi. Kita nak ke mana pun? Kita nak cari ayam daging. Dekat kedai Fan B Damantara. Cek daging sikit je untuk Andri sebab Andri tak makan kambing. Dia dengan nantu air tak makan kambing. Dengan menantu. Eh. Menantu ibu. Rugi. Tahu, kambing tidak sedap. Nanti kita buat misi, kita bakar je kambing tu, kita cakap tu daging. Tengok dia jadi apa kalau makan. Dia mengembek ke jadi apa. Tunggu misi ni. Tengok nanti. Esok family day, hari kedua baru kita orang buat BBQ, kita tengok. Kita bakar je cakap dia yang kambing tu daging. Tengok. Dia mengembek ke kalau dia makan kambing tu dia jadi apa. Kita tengok So, let's go gerak. Sekarang ni dah sampai dah kat Lifan B ni. Tapi Tak ada parking. tak ada parking, kau tengok parking. Semua tak ada parking ni, penuh. So adik suruh lah ibu turun record. Tapi ibu tak nak. Ibu malu. Tak, ibu tak malu tekan apa ke? Ni lepas tu kita akan ke Bangsa Village tu untuk gunting rambut. Ni ibu. So ibu nak turun. Jangan salah pula. Dekat sini. Try macam ni nak record.
Kalau kita tekan 2 kali, pusing depan. Nampak muka dia. Ya apa? Okey, kalau nak rekod, kita tekan button merah. Baik. Jom kita masuk kedai Pasar Mini Lis Fan Bay. B. Kedai jual Ibu jangan ambil banyak-banyak. Sekarang ibu lah. Sekarang ibu yang nak masuk. Okay, bye. Jom kita masuk dalam. Sapu lah. Gitu. Off Dah rekod dah. Kalau off, tekan off. Sekarang tak ada parking. Nak pusing lagi sekali. Ibu naik balik. Tak payah. Kau pergi pusing sekali lagi. Ibu tengok. Kalau ada parking, ibu cuk. Jalan. Ada dia suruhnya kita sorang-sorang kat sini. Apa punya harga? Parking penuh, guys. Kedai ni halal Kedai ni kita dah check dia punya kehalalan. Memang halal. So siapa-siapa nak buat BBQ ke apa ke, kena datang dekat Lis Fat B. Betul ke? Macam tu lah bunyinya. Ni panas tu adik. Tak tahu parking tak ada siap. Parking tak ada. Adik. Kat sini dia jual apa, hash brown. Ada daging, macam-macam daging ada. Brazil brisket. Ni mixed chicken. Ni nugget tempura. The Australian lamb leg. Australian short rib. Kita tengok dalam sebenarnya ada apa lagi. Abang ni malu, guys. Malu. Okay, kita nak suruh abang ni recommend lagi. Okay. Kaki yang biasa harga. Okay, tunjuk saya. Mana? Biasa harga dan pakai air lah. Air pakai yang bulat. Australia beef lipat. Ni harga dia. Ni abang dia. Ni abang dia. Dia lagi lembut lah daripada abang. Banyak lagi biasa. Oh, daging ni lagi lembut. Ni lagi lembut lah. Oh. Oh, ini berapa kilo bang panjang ni? Itu ada 4, ada 5. Oh, kita orang ada 8 orang je. 8 orang. Boleh recommendkan? Nak buat macam mana? Biasa. Bakar, BBQ. Bakar. Kalau bakar saya tak taliaskan ribeye sebab Okey. dia sangat lembut. Sangat lembut, sangat best. Sangat best. Tapi saya steak. Kalau barbecue, kita guna punya bawah sikit. Sirloin. 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 Okey, baik. Tu. Dua. Dua. Boleh pakai daging. Dalam Aduh. murah. Oh, murah je. Sekilo banyak mana bang? Sekilo dalam ni satu blok ni 6 kilo. Tak. Saya ambil gambar daging. Sini. Boleh lepas tu sampai ni. Ini boleh lepas. Boleh potong halal macam tu? Boleh. Sampai 5 lah. Yang paling halus pakai misi. Boleh? Nak tengok sekilo banyak mana dulu boleh? Boleh. Jadi sekilo berapa harga dia? Kilo 39. 40. RM40 je guys, sekilo. Tapi bukanlah sepanjang ni. Sekilo besar ni je lebih kurang. Jom kita tengok sekilo banyak mana. Let's go. Stand by Kita kat sini korang kalau nak beli ayam daging ke, daging lah terutamanya kan. Daging kambing korang nak potong ikut saiz pun boleh. Saiz berapa. Baik, tunjuk ini berat 6 kilo, kakakmu 1 kilo dekat mana? 1 kilo besar mana? Paling kecil berapa? Ni, satu Jadi kalau kecil. untuk barbecue, ambil 0.5. Baik, 0.5 untuk BBQ. Ini ukuran dia guys. So masak pun tak lama. 1 kilo. 1 kilo. Saya nak potong 0.5. 0.5. Tu abang tu potong. 0.5 nak makan kat depan. Baik, terima kasih abang.
Tu 1 kilo. Belum timbang. Okay, dia timbang. 1 kilo lebih sikit. Ini berapa ringgit? 44 ringgit. Lebih kurang 1 kilo. Abang potong dulu tengok 1 kilo banyak mana saya dapat. Kita tengok dia potong halus-halus, dapat banyak mana. Mesin dia guys. Ah, 0.5. Ah. So, mesin dia. Dia potong halus-halus. Macam mana nak zoom? Aduh. Macam tu, tengok. 0.5 guys. So nak masak pun senang. Cepat masak. Okey, lulus. Potong 2 lagi boleh? Boleh. Tu siap packing. Cantik guys. Buat lagi 1 kilo boleh? Asing ya? Kita nak buat lagi 1 kilo. Bukan live, kita record you. Kita record you, masuk YouTube. Nama saya Surabaya. Ya? Wah. So, orang tinggal bakar je, tak payah nak fikir, nak pukul dia macam mana, nak potong macam mana. So kalau halus macam ni, senang masak. Tak payah fikir. Ni lamp. Sebab dia orang pun ada buat tester kat sini. Korang boleh rasa sebelum nak membeli. Kakak taruh apa je? Dia taruh Kata apa? tak nak makan. Dia lagi selera makan. So, misi kedua dah settle. Beli daging. Daging-dagingan. Tiba-tiba beli hash brown lah, onion ring lah, Kau suruh mak kau seorang masuk. apalah. Itulah bahayanya kalau ibu ni masuk seorang-seorang. Daripada tak nak beli apa-apa, dia jadi ada beli apa-apa. Lepas tu tak tahulah apa yang dia record ni. Susah nak adjust ni. Dia tak tahu Ibu adjust sini tau. Rupanya dia kat sini. adjust apa. Kamera tu. Macam ni kan. Sebenarnya benda ni kan. Sebenarnya ibu kena macam ni. Ibu tengok ini. Dia lah tengoklah kamera ni. Ibu susah nak rekod. Okay, sekarang dah pandai dah. Sekarang dah pandai. Tak, kalau ibu tengok sini pun tak ada masalah. Ya, tapi lagi sikit lah aku nak tengok tak harga tadi dah mana-mana. Ibu pen, ibu ini contohnya harga kan. Ibu pen kat sini. Padahal dia kan sini. Ni tapi pandang ibu. Bukan. Aku terbalikkan. Sekarang ni kita dah sampai dekat Bangsa Village. Sementara nak tunggu pukul 4, I punya appointment pukul 4 nak gunting rambut. Tapi ni alang-alang ibu kata nak cari baju untuk Kisina. Kisina ada event. Ni pun Whimsy girl. Whimsy girl. Ni pilihan yang pertama. Okay, baju dia. Tapi we don't know yet. Masih melihat-lihat. So sekarang ni kita dekat Mariamah. Pilihan dia. Tapi ni cantik juga kan? Dia nampak terletak. Okay, pilihan yang seterusnya. Daripada kat mana tadi kita masuk? Tengok ni cantik guys. Cantik. Ni dekat Hanya. Hanya.
So kita dah habis dah gunting rambut. Sekarang ni kita pergi cari ibu. Ibu dekat sini. Ibu dekat sini. Sama sis. Kan ni orang pergi gunting rambut, dia pergi mengurut. Urut kaki. Ha. Dapat urut kaki tapi dia urut tak best. Biar aku je urut sendiri. Aku je macam dia gigit. Yelah sekarang nak pergi Eco mana pula? Kita nak pergi kedai Eco cari barang. Orang tu pergi sana lambat. Jom kita cari barang. So kita pergi cari kedai dia. So sekarang ni kita dah sampai kedai Eco nak cari barang dia. Ni, ambil ni. Tengoklah bakul pun dah macam apa. Satu Eco dengar. Sekarang kita nak cari bakul. Ibu warna kuning, adik warna biru. Saya nak cari apa yang ada warna biru. Tengok ni. Macam ni. Tupperware ni pun okey. Ibu, Tupperware tu pun okey kan? Tupperware tu. Ni ada hijau. Hanger warna biru. Pun cantik gak. Ni plastik sampah. Warna biru tak ada ke? Plastik sampah biru. So, Aingan nak bagi plastik sampah warna biru. Kan? Berbala kot bagi plastik sampah. Tengok ibu. Ibu pilih apa tengok? Nanti boleh minum kat homestay. Ni cawan. Ni ada yang nabati tu plastik sampah adik so warna biru. Ni berapa ringgit ni bajet ni? Ibu bajet kita orang RM50 je. RM50 je. Tak payah lebih-lebih lagi dah pun. Lihat apa sabar. Tengok ibu. Orang bajet RM50, dia nak bajet RM100. Hey. Apa dia? Tengok bunyi bakul ni satu Eco ke dengar. Dia apa? Game yang stoking-stoking tu kan? Tapi dia kena pakai stoking panjang. Stoking pendek pun boleh kot. Ada pantat. Astaghfirullahaladzim. Sekejap, dia tengok bunga kat belakang ni. Ada apa? Bakul ni. Macam tak ada warna biru lah. Tak ada warna biru lah geng. Kalau ada tempat penggaru ni kan. Tempat garu ni warna biru okey lah. Tak ada. Aku rasa memang satu Eco ni memang bunyi dia macam ni. Tak apalah. Jom. Sekarang ni I jumpa bantal ni. Nampak tak? Bantal ni murah je. So I boleh dapat 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lagi satu biru. Bu. Ni. Bu campur-campur kan? Okay. Saya nak ambil bakul jap. Ibu punya. Ni adik punya. Lagi. Yes.
So guys, adik pun dah balik. Tadi semua dah cari barang apa semua. Malam ni tinggal nak packing bag and all semua. So korang tunggu adik punya next video. Okay, bye bye.